Okey, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan isu sosial yang semakin berleluasa dalam kalangan remaja, iaitu ketagihan media sosial dan penggunaan telefon pintar yang secara berlebihan. Pada era globalisasi, teknologi memudahkan komunikasi dan pembelajaran. Namun begitu, penggunaan tanpa kawalan boleh menjejaskan pemikiran pelajar dan memberi kesan negatif kepada pelajar. Okey, persoalannya, adakah teknologi membantu kehidupan remaja atau sebaliknya? Dan Antara punca utama ketagihan media sosial ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja sering berasa perlu sentiasa berada dalam talian supaya tidak ketinggalan maklumat. Selain itu, aplikasi seperti TikTok, Instagram dan permainan dalam talian direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh masa yang lama. Tambahan pula, kebanyakan pelajar menggunakan telefon pintar sebagai hiburan apabila berasa bosan atau tertekan dengan pelajaran. Kesan besar pada kehidupan remaja. Antara ialah prestasi akademik merosot kerana belajar kurang fokus semasa belajar. Selain itu, remaja mengalami masalah kurang tidur kerana menggunakan telefon hingga lewat malam. Hal ini boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Hubungan juga terjejas kerana remaja lebih gemar berinteraksi secara dalam dan talian berbanding bersemuka. Kongsikan tentang perbandingan antara negara kita dan juga negara luar, iaitu Korea Selatan. Masalah ketagihan telefon pintar bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah turut berlaku di Korea Selatan. Korea Selatan merupakan antara negara yang mempunyai kadar penggunaan internet tertinggi di dunia. Ramai pelajar di sana memiliki telefon pintar sejak usia muda lagi. Akibatnya, kerajaan Korea Selatan telah menubuhkan pusat kaunseling dan scam tanpa internet untuk membantu remaja mengurangkan ketagihan teknologi. Perkara ini menunjukkan bahawa ketagihan media sosial merupakan isu global yang melibatkan banyak negara merangkumi seluruh dunia. Beberapa langkah boleh diambil bagi mengatasi masalah ini. Antaranya ialah ibu bapa perlu menetapkan masa penggunaan telefon di rumah. Selain itu, boleh mengadakan kempen kesedaran dan aktiviti co-curriculum supaya pelajar lebih aktif secara fizikal. Di samping itu juga, pelajar sendiri perlu mengawal penggunaan media sosial dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Kesimpulannya, teknologi bukanlah musuh, tetapi penggunaan tanpa kawalan boleh membawa kesan negatif. Semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan remaja menggunakan teknologi secara bijak. Sekian, terima kasih.